pengajian. Lepas tu kita tadabbur khas tu yang akan diambil oleh Ustaz Mat. Ilmu hadis tu akan diambil oleh Ustaz Mursyid. Lepas tu kita gantikan tadabbur kita harian kita dengan uh, faham Al-Quran, iaitu di mana kaedahnya adalah sebagaimana kita praktik lah. Mula-mula kita akan baca ayat-ayat yang telah dipilih, dan bacaan tersebut yang kita buat keputusan hari itu, kita akan baca uh, dibimbing oleh pembimbing. Lepas dia baca Bismillahirrahmanirrahim, yang hadir akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kemudian habis baca ayat-ayat yang dipilih, maka orang yang nak tadabbur tu ataupun sesiapa yang dilantik baca terjemahan untuk keseluruhan ayat. Habis baca terjemahan keseluruhan ayat, kemudian barulah kita uh, bagi ilmu Al-Quran tadabbur ringkas. Tadabbur ringkas tu sebab itulah kita minta sangat agar dibuat catatan di ada slide, agar kalau sekiranya kita tak cukup masa, kita akan dapat skip tumpu kepada uh, apa ni, ayat-ayat yang penting saja. Ayat-ayat yang lain tu kita minta pada ahli-ahli untuk baca sendiri pada slide tersebut. Itulah keputusan kita, mesyuarat kita pada 8 April itu. Tapi saya tengok ada perubahan sikit yang telah dibuat. Dan semalam saya ada berbincang dengan Mama. Sebenarnya untuk tadarus ni, kalau tengok sini, tadarus ni adalah belajar ilmu tahsin bacaan Al-Quran, lepas tu memahami serta menghayati setiap kalimah yang disebut ataupun ayat yang disebut, dan mempraktikkan segala ilmu yang terkandung dalam ayat-ayat yang kita baca. So kita harap kita akan jadi, bila kita faham lebih kurang tu, kita akan dapat amal. So makna sekarang, tapi saya tengok dalam 2-3 kali lepas, dah tak ada dah bacaan uh, bacaan bersama-sama tu. Kerana seorang saja pembimbing baca, lepas tu orang lain senyap. Masih terlalu awal sebenarnya kita nak ubah. Kita cuba dulu. Untuk makluman sahabat-sahabat yang ada online, uh, ini adalah antara program yang kita buat pada munajat ni, adalah antara strategi kita di dalam saving the ummah. So selama ni kita tidak ada satu apa ni, branding, tak ada satu branding khas. Makna sekarang kita nak cuba ada branding Persatuan Muhajirin Kelantan ni. Branding maksudnya adalah, maksud kita apabila kita baca faham amal Al-Quran tu, paling tidak kita akan baca ayat-ayat yang dipilih, baca bersama-sama, lepas tu baca terjemahan, lepas tu memahami setakat mana yang kita mampu. Untuk memahami secara terperinci, maka terpulanglah pada individu untuk mengikuti kelas-kelas tafsir ataupun kelas-kelas tadabbur yang ada banyak sekarang online. Maka sebab itulah saya harap lepas ni, apabila dulu kita ingat, kita waktu Ramadan hari itu kita buat dengan sinopsis. So kita harap Ramadan akan datang dengan cara kita buat ni, Ramadan akan datang kita akan buat pula dengan baca terjemahan. Itu bermakna kita harap sangat dalam pembangunan rumah ni, saving the rumah ni, rumah-rumah ngaji, lepas tu dia aktiviti harian dia adalah tadabbur, adalah tadarus Al-Quran. So tadarus Al-Quran dia adalah macam kita buat sekarang. Baca ayat-ayat dipilih bersama-sama, dipimbing oleh sesiapa, lepas tu betulkan tajwid, betulkan semua sekali lah. Kemudian baca terjemahan, kemudian bagi pemahaman setakat yang mampu. Untuk ilmu seterusnya tu, jadi bermakna ada pagi ni saya bincang dengan Mama, kita tengok kalau sekiranya 2 muka surat yang kita buat tu, Mama kata lebih kurang dalam 20 minit Mama, ya, kalau bila dibimbing. Betul Mama, ya. Ya, Nah, betul. kita cuba dulu, sahabat-sahabat. Kita cuba dulu, lepas tu kalau sekiranya kita rasa nak ubah, ada justifikasi yang strong, kan, kita akan meeting. Kita mesyuarat akan datang pula. Jangan kita, apabila kita ada buat putusan mesyuarat, lepas tu tiba-tiba kita ubah dalam perjalanan tanpa ada mesyuarat. Tak bagus sebenarnya. Kita buat dulu. Lepas tu, kalau sekiranya tak takdir, tak sempat masa, bermakna orang yang bagi tadabbur yang last kali itu, kalau sekiranya masa dah habis pukul 8, siapa-siapa nak keluar boleh keluar. Kalau orang tadabbur tu dia mampu untuk bagi tadabbur lagi, teruskan.
kecuali apabila line ini nak digunakan untuk kelas Arab ataupun kelas tahsin yang seterusnya. Kalau tidak, kita teruskan. Kalau tidak, paling-paling tidak dah ada dah slide yang dikongsikan tu bolehlah membantu kita. Dan harapan kita semoga cara kita, recording yang kita buat, slide kita yang kita kongsikan akan kita dapat bahagi kepada rumah-rumah ngaji dan lepas ni, dan rumah ngaji akan ada panduan untuk mereka melakukan tadarus yang sepatutnya. Jadi itu daripada saya sikit. Minta maaf kalau sekiranya tidak bersesuaian dengan apa yang kehendak tuan-tuan. Walau macam mana pun kita ingat Allah Ta'ala berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala itu yang penting. Sekarang kita sedang cari ahsanu amala agar kita dapat markah penuh daripada Allah SWT. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Maka kita akan kembali seperti yang telah diputuskan, insya-Allah. Baik, Mama baca. Kemudian Mama ada beri masa untuk yang mengikuti dah. Okey, insya-Allah. Baik, kita boleh mula sekarang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan. A'udzu أعوذ بالله من billahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. Silakan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. وتفاحر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه. Tak cukup yang buka suara, silakan buka. Silakan. Dan ikut Mama apa tu, dan panjang pendek dengung, silakan cukupkan. Okey. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ثم ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة عذاب شديد عذاب ومغفرة ومغفرة من من ورضوان. الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة
سابقوا إلى مغفرة مغفرة من من ربكم ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وجنة جنة عرضها عرضها كعرض كعرض السماء السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله أعدت أعدت للذين للذين آمنوا آمنوا بالله بالله ورسله ورسله ذلك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Mama baca 6 Yasha. Silakan baca 6. 1, 2, 3. ذلك ذلك فضل فضل الله الله يؤتيه يؤتيه من من يشاء يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله والله ذو ذو الفضل الفضل العظيم العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ما أصاب من أصاب من مصيبة مصيبة في في الأرض الأرض ولا ولا في في أنفسكم أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ولا في وفي أنفسكم إلا أنفسكم في إلا في كتاب كتاب من من قبل أن قبل أن نبرأها نبرأها إن ذلك على الله يسير. إن ذلك ذلك على على الله الله يسير يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لكي لا لا تأسوا تأسوا على على ما ما فاتكم ولا ولا تفرحوا تفرحوا بما بما آتاكم آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. والله والله لا لا يحب يحب كل كل مختال مختال فخور فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين الذين يبخلون يبخلون ويأمرون ويأمرون الناس الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتول يتول فإن فإن الله الله هو هو الغني الغني الحميد الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات لقد لقد أرسلنا أرسلنا رسلنا رسلنا بالبينات بالبينات ambil nafas sini.
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا معهم وأنزلنا الكتاب الكتاب والميزان ليقوم والميزان الناس ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومتافع للناس. Okey, وأنزلنا baca الحديد betul. فيه بأس وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وأنزلنا الحديد الحديد فيه فيه بأس بأس شديد شديد ومنافع ومنافع للناس للناس ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ومنافع ومنافع للناس للناس وليعلم وليعلم الله الله من ينصره ورسله بالغيب بالغيب إن الله قوي عزيز. إن إن الله الله قوي قوي عزيز عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة ولقد ولقد أرسلنا أرسلنا نوحا نوحا وإبراهيم وإبراهيم وجعلنا وجعلنا في في ذريتهما ذريتهما النبوة النبوة وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب وجعلنا جعلنا في في ذريتهما ذريتهما النبوة النبوة والكتاب والكتاب ومنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. Sorry. ومنهم هم مهتد وكثير وكثير منهم فاسقون Mama tak nampak cough layer. Sorry. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم ثم قفينا ثم على قفينا على آثارهم آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم مريم وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وقفينا بعيسى بن بعيسى مريم مريم وآتيناه وآتيناه الإنجيل الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه
وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية وجعلنا وجعلنا في في قلوب قلوب الذين الذين اتبعوه اتبعوا رأفة الذين اتبعوا ورحمة رحمة ورهبانية وربانية ابن تدعوها ما كتبناها عليهم ما كان ما ورهبانية Aku ابتدعوها ما كتبناها عليهم عليهم ورهبانية ورهبانية ابتدعوها ما ابتدعوها ما كتبناها كتبناها عليهم ورهبانية Okey, warahbaniyatan ni bertada. Kita hidupkan tanwin tu. Buka tani beta. Okey, إلا alhamdulillah. Baik, baik. بطيرا Illa bertira ridwanillahi fama ra'auha haqqa riayatiha. إلا إلا ابتغاء ابتغاء الله فما الله فما رعاه حق حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ما أجره Okey, وآتينا baik. Bismillah, bismillah. الذين Mula dah. ajrahum. Illa batiwa ridwanillahi fama. Betul tak? إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. baca doh ni mah. Jodoh. Okey, baik. Baik. Fa'ataina alladhi fa'ataina alladhi. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فآتينا فإن الذين الذين آمنوا منهم منهم أجرهم أجرهم وكثير وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم يا أيها أيها الذين آمنوا اتقوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم يؤتكم كفلين من رحمته وآمنوا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء
لئلا يعلم أهل الكتاب ألا على يقدرون على شيء شيء ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله ألا ألا يقدرون يقدرون على على شيء شيء من من فضل فضل الله الله وأن وأن الفضل الفضل بيد الله الله بيد الله يؤتيه من وأن يشاء الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. Mama baca 6. Silakan. وأن الفضل الفضل بيد بيد الله الله يؤتيه يؤتيه من من يشاء يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله والله ذو الفضل الفضل العظيم Sadaqallahul Azim. Sekejap. Mama nak bagi satu. Satu Mama nak bagi ialah Mama berhenti pada mak wajib. Dengan 6 harakat di sini ialah bila dia wakaf dia jadi hukum mat muntasil arid lagi sukun. Dia bacalah 6. Boleh latih-latih baca 6. Kemudian sepanjang yang Mama dengar ada dengung yang tak cukup. Kemudian kita boleh belajar lagi insya-Allah. Allah a'lam. Okey, silakan seterusnya Kak Arah. Okay, Alhamdulillah, terima kasih Mama. Baik, seterusnya dipersilakan Cikgu Mastia untuk sampaikan terjemahan dan tadabbur surah Al-Hadid ayat 20 hingga 29. Dipersilakan Cikgu Mas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Kak Arah dan terima kasih kepada pengurusi rumah ngaji dan semua AJK kerana memberi peluang kepada saya pada pagi ini untuk berkongsi surah Al-Hadid. Okey, jadi saya nak share. Macam mana ya nak share? Dah boleh share tak? Boleh terus share. Boleh dah ya? Okey, terima kasih Kak Arah. Okey, saya nak share lah slide saya. Jadi, okey. Ini slide yang saya bina lah ya untuk memenuhi syarat-syarat yang Datuk telah tetapkan ya. Mungkin insya-Allah lah dapat dipenuhi. Okeylah. Jadi pada pagi ini Alhamdulillah saya berkongsilah untuk diri saya sendiri ya sebenarnya, iaitu berkaitan dengan surah Al-Hadid, surah 57, iaitu surah ini adalah dalam juzuk yang ke-27 diturunkan di Madinah, iaitu mempunyai 29 ayat dan merupakan salah satu surah Al-Musabbihat lah. Jadi dalam surah ini tidak banyak memperkatakan hari kiamat ya, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Rahman dan surah Al-Waqiah ya. Dan apa yang kita lihat daripada sinopsisnya adalah daripada ayat 1 hingga ayat 6 berkaitan dengan keagungan Allah ya dan juga penciptaannya. Lepas tu ayat 7 hingga 11 ya, perintah infak ya, tanda syukur akan anugerah Allah dan keimanan kita kepadanya. Jadi dan juga disentuh perbezaan darjat antara pejuang-pejuang sebelum hijrah dan pejuang-pejuang selepas hijrah. Dan seterusnya ayat 12 hingga ayat 17 beza antara mukmin dan munafikun ya pada hari akhirat esok ya di padang mahsyar. Maka janganlah biar hati kita ini keras seperti ahli-ahli kitab. Dan seterusnya ayat 18 hingga ayat 24 ialah bersedekah
bersedekahlah kerana dengan bersedekah ini boleh melembutkan hati kita. Ya, dan hidup di dunia hanyalah ujian, ya, ujian berbentuk harta, anak pinak, maka janganlah kita bakhil, ya, kedekut, dan majulah kita, sebenarnya menuju ke syurga. Ayat 24 hingga 29, bantulah rasulmu dengan infak. Jangan merendahkan rasul. Buka lampu. Jangan merendahkan Rasul, ya. Jangan kerana baginda Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber wahyu yang amat dahsyat, ya. Dan seperti turunnya besi, ya, dalam surah ini, turunnya besi di atas muka bumi. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penerus legasi, ya, kepada Nabi Nuh, Ibrahim dan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Okey, jadi yang seterusnya, ya, kita pergi kepada ayat fokus pada pagi ini, iaitu ayat ke-20 yang telah dibaca kita tadi, ya, bersama-sama. Jadi ayat 20 ini, ya, terjemahannya adalah, ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah bawaan hidup yang berupa semata-mata, maknanya permainan dan hiburan yang melalaikan serta perhiasan, yang bawaan hidup yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu. Okey. Serta berlumba-lumba membanyakkan harta benda dan anak pinak. Samalah seperti, ya, Allah umpamakan, samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur, menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati, ya, kepada kesuburan tanaman, ya, kesuburannya. Kemudian tanaman itu bergerak segar ke suatu masa yang tertentu. Selepas itu engkau melihatnya berubah menjadi kuning. Akhirnya ia menjadi hancur, ya, bersepai, dan hendaklah diketahui lagi bahawa di akhirat ada azab yang berat disediakan bagi golongan orang yang mengutamakan kehidupan di dunia. Dan ada pula keampunan besar serta keredaan dari Allah disediakan bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Jadi di sini, ya, Allah telah memperingatkan kita, ya, berkaitan dengan kita mengetahui bahawa kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah permainan dan hiburan serta perhiasan. Juga, ya, bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan ataupun kekuatan, dengan bangsa keturunan, ya, serta berlumba-lumba memperbanyakkan harta benda dan anak pinak, ya, samalah seperti hujan yang menumbuh tanaman yang menghijau subur, menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburan. Kemudian tanaman itu akan bergerak segar, selepas itu engkau melihat, ya, berupa kuning. Akhirnya ia menjadi hancur, bersepai, dan akhirat ada azab yang berat, iaitu disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia ini. Dan ada pula keampunan besar serta keredaan daripada Allah yang disediakan bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Jadi di sini, ya, kaedah beramal, ya, ini adalah untuk diri saya. Yang pertama, janganlah kita tertipu dan terpedaya dengan keindahan dunia yang bersifat palsu lagi sementara dan melalaikan diri mengingati akhirat. Kita hendaklah sentiasa bertaubat dan memohon keampunan kerana di akhirat kelak ada azab yang keras ke atas dosa yang telah kita lakukan. Dalam penghidupan di dunia ini, kita hendaklah membuka kebun akhirat. Ya. Penghidupan seseorang Muslim ialah yang berpengkalan di dunia, ya, dan penghujungnya adalah akhirat. Saya sertakan syair, ya, satu syair yang menyatakan bahawa hidupmu di dunia, wahai orang-orang yang tertipu, ialah lupa dan lalai.
Kemudian yang seterusnya ayat 21 ya. Jadi ayat 21 ini Allah memperingatkan kita ya, berlumba-lumbalah mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kita dan mendapat syurga yang bidangnya, keluasannya segala langit dan segala luasnya bumi yang disediakan bagi orang-orang beriman ya, kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada rasul-rasulnya, yang demikian itulah sebenarnya limpah kurnia Allah. Diberikan Allah kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang sangat besar. Okey. Jadi di sini kaedah beramal, ya, kita hendaklah berlumba-lumba. Kita hendaklah berlumba-lumba mencari keampunan Allah agar kita mendapat kejayaan yang kekal, iaitu syurga kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah hendak kita mencari kekayaan yang sejati, yang tidak akan luntur dan hilang selama-lamanya, maka kita carilah kekayaan yang berupa hati, ya, untuk jiwa, kekayaan yang akan dibawa mati. Jadi kita hendaklah minta ampun kepada Ilahi jika terjadinya kekurangan. Kita tidak dilarang mencari rezeki yang halal dalam hidup di dunia ini, tetapi jangan lupa memohon ampun dan maghfirat. Maka kalau di dunia ini mendapat keberuntungan, tidaklah keuntungan itu yang kekal. Keuntungan yang kekal ialah di akhirat. Yang disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada rasul-rasulnya. Manusia mulia yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan kita jalan yang bahagia. Dijelaskan dalam ayat ini berapa besarnya kekayaan yang akan kita terima nanti, iaitu anugerah syurga ya, yang amat luas dan kekal di dalamnya. Kemudian kita lihat kepada ayat 22 pula. Ayat 22 di sini Allah memperingatkan kita ya, tidak ada sesuatu kesusahan ataupun bala bencana yang ditimpa di bumi, dan tidak ada juga yang menimpa diri kamu, ya, melainkan telah sedia ada di dalam kitab pengetahuan Allah, sebelum Allah menjadikannya. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kaedah beramal, kita hendaklah redha, kita hendaklah redha, ya, tabah dan menerima dengan berlapang dada segala bencana, ya, segala bencana ataupun apa-apa keburukan yang menimpa kita, ya, kerana semuanya itu adalah dalam rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sahaja yang tidak mengetahui. Meyakini bahawa setiap sesuatu, ya, sesuatu musibah itu yang berlaku pada diri kita ada hikmah di sebaliknya. Kita yakin dengan ini. Yang seterusnya ayat ke-23. Ayat ke-23 ini Allah memperingatkan kepada kita semua supaya kita tidak bersedih hati. Ya, kita tidak bersedih hati akan apa yang telah terjadi, ya, dan tidak pula bergembira, ya, bergembira secara sombong dan rasa bangga diri dengan apa yang diberikan kepada kita. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur lagi membanggakan diri. Kaedah beramal, ya, yang pertama, kita hendaklah sabar, ya, sabar dan redha ketika bencana yang datang, ya, dalam hidup kita. Okey. Dan satu lagi, kita hendaklah bersyukur. Ya, bersyukur ketika pertolongan Allah tiba. Maksudnya kalau kita mendapat kejayaan dan juga kemenangan. Dan juga kita hendaklah berusaha,
ya, yang akan datang kita naklah berusaha, berdoa dan berserah diri untuk yang apa yang akan berlaku yang akan datang. Dan yang kedua, kita naklah bersikap tenang. Bersikap tenang, ya, tidak gelabah, tidak cepat melatah, ya. Bersikap tenang adalah merupakan salah satu sikap orang yang beriman. Tidak ada alasan untuk kita bersikap sombong, ya, kerana harta pangkat yang kita ada, ya, kerana manusia, pangkat yang kita ada, anak pinak yang kita ada, ya, kemewahan yang kita ada, ya. Dikira kita ni hanyalah manusia yang daif dan lemah, ya. Jadi tiada yang patut kita banggakan di dunia ini, ya. Bukan kerana rahmat dan rahim Allah, ya, setapak pun kaki kita tidak sanggup menginjak, ya, di dunia ini. Ayat ke-24 ayat ke-24, ya, Allah memperingatkan kita orang-orang yang bakhil, berkaitan dengan orang-orang yang bakhil, dan bukan setakat dia bakhil sahaja, ya, tetapi dia menyuruh manusia supaya berlaku bakhil juga, ya, akan mendapat balasan yang menghina, dan sesiapa yang berpaling dari mematuhi hukum Allah, maka padanya tertimpa pada dirinya sendiri. Kerana sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Antara kaedah beramal daripada ayat 24 ini, yang pertama, janganlah kita bersikap, ya, dan menggalakkan orang di sekeliling kita, ya, menghalang, ya. Dari maknanya di sini kita mengajak diri kita dahlah bersikap sedemikian dan mengajak orang lain bersikap bakhil, kikir, kedekut, ya, tidak mahu mengeluarkan sedikit pun harta benda untuk menolong orang lain, dan yang tidak berkemampuan, dan juga sebaliknya, ya, perlu bersikap pemurah, ya, dan mudah membantu orang lain. Didiklah diri serta keluarga serta masyarakat akan sifat pemurah dan dermawan untuk menyumbang kepada pihak yang memerlukan dan untuk ke jalan Allah dan Rasul. Pohonlah kepada Allah jika ada sesuatu hajat. Jadi sesungguhnya Allah sahajalah tempat kita memohon pertolongan, ya, dan Allah itu maha terpuji dan maha kaya. Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan pohonlah agar Allah tidak membolak-balikkan hati kita. InsyaAllah. Ayat 25. Ayat 25 ini adalah dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas dan nyata. Dan kami telah menurunkan bersama-sama mereka kitab suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan, supaya manusia dapat menjalankan keadilan, dan kami telah menciptakan besi dengan keadaannya mengandungi kekuatan yang handal serta berbagai faedah bagi manusia. Dijadikan besi dengan keadaan yang demikian supaya manusia menggunakan faedah-faedah itu dalam kehidupan mereka sehari-harian, dan supaya ternyata pengetahuan Allah tentang orang yang menggunakan kekuatan handalnya itu untuk menegakkan dan mempertahankan agama Allah serta menolong rasul-rasulnya. Padahal balasan baiknya tidak kelihatan kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Berkuasa. Jadi daripada ayat ini, ya, kaedah beramal yang boleh kita amalkan, ya, yang pertama, kita naklah beriman dan patuh kepada seruan Rasul dan juga kitab-kitab. Ya, kerana kedatangan mereka ke dunia diutuskan Tuhan untuk membawa petunjuk bagi manusia untuk keselamatan hidup di dunia ini dan juga di akhirat. Maka dengan itu kita hendaklah baca, faham dan amal Al-Quran seperti yang menjadi kepada moto kepada rumah ngaji kita. Percaya kepada mukjizat
ya, mukjizat rasul-rasul kerana itu adalah merupakan bukti kerasulan dan juga bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdirilah kita dengan keadilan. Jadi di sini jika kita menjadi pemimpin, kita menjadi ketua, dan kita hendaklah berdiri dengan keadilan. Jangan berbuat sewenang-wenangnya, ya, dalam menjatuhkan suatu hukuman, dan kita hendaklah berpandukan kepada Al-Quran dan hadis. Dalam kita hendak menegakkan keadilan, ya, dan menguatkuasakan hukuman, dengan berpandukan kitab Al-Quran dan hadis, Allah menegaskan, ya, besi yang bersifat kuat dan besi yang mudah dibentuk dan dilentur menjadi senjata, ya, dan juga lain-lain kegunaan adalah merupakan suatu strategi. Okey. Untuk gerakan menegakkan atau menolong agama Allah dan Rasul boleh dilaksanakan secara sembunyi. Kita boleh laksanakan secara sembunyi, ya, sebab, ya, dengan cara ini hati kita lebih ikhlas, ya. Dan juga merupakan satu strategi juga, ya, kita gerakkan secara bersembunyi ini, ya, untuk menentang kehebatan musuh, dan kita yakin Allah itu lagi kuat, lagi maha perkasa. Dan yang seterusnya, janganlah kita berpecah belah dalam kita menegakkan agama Allah. Ya, okey. Seterusnya adalah ayat ke-26. Jadi dalam ayat ke-26 ini Allah memperingatkan kita, ya, dan demi sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, dan kami jadikan pada keturunan keduanya orang-orang yang berpangkat Nabi dan menerima kitab-kitab agama. Maka sebahagian di antara mereka orang yang beroleh hidayah petunjuk, dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Okey. Jadi kaedah beramal di sini adalah kita sentiasalah, ya, berusaha dan berdoa untuk Allah kurniakan, ya, menjadikan kita golongan orang-orang yang mendapat hidayah dan mendapat petunjuk, dan kita jauhilah, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang fasik dan derhaka. Sebenarnya ada lagi penerangannya, ya. Okey. Dan seterusnya ayat ke-27. Ayat ke-27 di sini, ya. Ayat ke-27 ini Allah memperingatkan kita, kemudian kami iringi sesudah mereka rasul-rasul kami silih berganti, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutnya perasaan belas kasihan sesama sendiri, dan perbuatan mereka beribadah secara rahbaniyah. Okey. Merekalah sahaja yang mengadakan, dan merekalah sahaja yang mengadakan, dan merekanya. Ya. Kami tidak mewajibkan atas mereka, mereka berbuat demikian kerana mencari keredaan Allah. Dalam pada itu mereka tidak menjaga dan memelihara menurut yang sewajibnya. Oleh itu orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad di antara mereka kami berikan pahala, dan sebaliknya banyak di antara mereka yang fasik. Okey. Jadi di sini berkaitan dengan sedikitlah saya nak sentuh, ya. Um, Orang-orang Kristian, ya. Mereka ini mereka mereka bersendirian dan mengadakan peraturan-peraturan pendeta. Ya. Okey, yang disebut juga sebagai Rabbaniyah, iaitu tidak mau kahwin, ya, tidak mau kahwin, ya, dan juga sebab menentukan hidup seluruhnya untuk agama dan berbakti kepada agama. Itu ada alasan mereka, ya, untuk tidak berkeluarga, tidak berkahwin. Tetapi sebenarnya mereka menceroboh, ya, mereka menceroboh, maksudnya undang-undang yang mereka laksanakan itu diceroboh, ya. Mereka ada juga yang berkahwin sesama mereka, dan benda ini mereka sembunyikanlah, ya. Okey. Jadi diterangkan dalam ayat ini bahawa timbulnya hidup yang disebut sebagai celibat, ya, atau selamanya tidak beristeri, atau selamanya tidak bersuami.
Itu timbul dari perasaan keagamaan yang mendalam meskipun agama sendiri tidak menyuruhnya. Okey. Jadi pengalaman yang demikian pula nyaris ada juga berlaku dalam agama Islam, iaitu bahawa beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, oleh kerana sangat khusyuk mereka mendengar fatwa-fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga nyaris mereka ini mengambil keputusan hidup yang demikian juga, maknanya sehingga ada yang niat hendak menceraikan isteri, dan ada hidup yang selalu beribadah kepada Tuhan, dan ada pula yang hendak puasa setiap hari, ada pula yang hendak bangun setiap malam, okey, tidak tidur, Tetapi maksud di sini tetapi maksud mereka itu dapat dicegah oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau tegaskan agar setiap orang memberi hak kepada empunya, macam hak mata untuk tidur, hak badan untuk berehat, dan hak laki-laki ada beristeri dan sebagainya lah. Dan hak Tuhan buat disembah, buat beribadat. Dan dijelaskan lagi bahawa Islam tidak ada kependitaan. Kependitaan ini mereka sendiri membuat hukum dan mereka menyatakan bahawa hukum ini akan diperkenakan oleh Allah SWT seperti Tuhan dalam tiga, satu Tuhan dalam tiga, tiga Tuhan dalam satu, dan sebagainya lah. Okey. Jadi di sini kaedah beramal, jangan menokok tambah atau meminda ajaran Al-Quran dan seruan Rasulullah. Jauhlah kita dari termasuk golongan dari orang yang beriman, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Okey, jadi kita kena ikutlah model Rasulullah SAW, berkahwin, berkeluarga dan bermasyarakat. Hendaklah kita berjemaah atau berpasukan. Seperti kita dalam rumah ngaji ni, Islam bukan mengajar kita untuk menyisih diri, untuk meninggalkan dunia, melainkan bekerjasama dengan manusia, terutamanya yang beriman. Yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita mementingkan diri. Jangan kita mementingkan diri sendiri, sebaliknya kita mengharap pahala bersama dan masuk syurga sekeluarga, insya-Allah. Yang seterusnya ayat ke-28. Ayat ke-28 ni Allah memperingatkan kita, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah beriman kepada Rasulnya, iaitu Muhammad, supaya Allah memberi kepada kamu dua bahagian dari rahmatnya, dan menjadikan bagi kamu cahaya untuk kamu berjalan dengan pada hari kiamat kelak, serta diampunkan dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey. Jadi di sini kaedah beramalnya adalah yang pertama memelihara terus hubungan dengan Allah, dengan cara perkuatkan iman yang telah diperteguhkan dengan takwa, dengan beriman kepada Rasul. Yang kedua, dapatkan dua bahagian. Kita dapatkanlah dua bahagian dari rahmat. Apakah dua bahagian daripada rahmat itu? Iaitu kebahagiaan di dunia, mendapat rahmat kebahagiaan di dunia dan akhirat, dengan taat takwa kepada Allah. Jadi bertaubatlah kepada Allah dan hanya Allah penerima taubat. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani, Maha Penyayang. Okey. Di sini saya nak sentuh sedikit, jelaslah dalam ayat ini bahawa beriman saja belum cukup. Bahkan hendaklah iman itu diiringi dengan takwa, iaitu memelihara terus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian itu perkuatkan iman yang telah diperteguhkan dengan takwa tadi dengan beriman kepada Rasul. Okey. Jadi manakah yang dua bahagian itu? Ibnu Zaid menyatakan bahawa dua bahagian itu ialah bahagian dunia dan bahagian akhirat. Orang yang taat, iman dan takwa kepada Allah merasakan tenang dan tenteram dalam dunia. Itulah nikmatnya di dunia. Laksana ikan hidup dalam air yang masin. Bagaimana masin air laut? Air laut tidak mempengaruhi kemasinan pada badan ikan itu.
Maknanya ada jati diri. Ya, di situ tidak terpengaruh dengan kemewahan di dunia. Okey, ayat yang seterusnya, ayat yang akhir, ya. Jadi ayat akhir ini Allah yang memperingatkan kita ditetapkan pemberian yang demikian kepada kamu supaya golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang menentang Islam mengetahui bahawa sesungguhnya mereka tidak mempunyai sebarang kuasa untuk mendapat sesuatu dari limpah kurnia Allah dan bahawa sesungguhnya limpah kurnia itu terletak dalam kekuasaan Allah diberikan kepada sesiapa yang dikehendaki dan ingatlah Allah jualah yang mempunyai limpah kurnia yang besar. Jadi dalam ayat 29 ni artinya ialah bahawa dalam ayat ini Allah memberikan ketegasan bahawa menentukan kurnia Allah bagi hamba-Nya adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri. Lantaran itu maka kepercayaan dan anutan ahli kitab, ahlul kitab bahawa pemimpin agama mereka misalnya Paus, berkuasa bertindak memberi ampunan. Berkuasa bertindak memberi ampunan dan memasukkan orang ke dalam syurga. Ha? Itu adalah suatu ajaran yang sesat lah. Ya. Okey. Dan sesungguhnya kurnia itu adalah di tangan Allah. Kurnia keampunan itu adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi Allah mempunyai kurniaan yang amat besar. Jadi kaedah beramal sentiasa mengharap kurniaan Allah. Sentiasa ada perasaan yang pertama iaitu perasaan khauf di dalam diri kita, iaitu perasaan sentiasa rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan murka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan kemurkaan Allah kepada kita dan sentiasa mempunyai perasaan roja, iaitu selalu mengharap akan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah ya dua perasaan itu yang perlu ada dalam diri kita, iaitu perasaan takut kepada Allah Taala dan perasaan mengharap kurniaan Allah kepada Allah Taala. Jadi di sini ya dapat kita simpulkan surah Al-Hadid ya banyak mengajak manusia kesedaran hidup dan kesedaran perlu berkorban menegakkan kebenaran, ya kebenaran dalam dunia ini. Disedarkan kembali akan kewajiban ya dalam alam dunia perjuangan untuk jalan Allah ya. Jadi seluruh harta benda itu hendaklah dinafkahkan agar hidup di dunia ini bernilai. Okey. Memperkuatkan pribadi. Ya, kita hendaklah memperkuatkan pribadi menghadapi segala perjuangan dalam hidup. Dengan macam mana? Dengan selalu berzikir dengan khusyuk. Dengan selalu berzikir mengita Allah. Kerana dengan zikir yang khusyuk itu Allah akan membuka mata hati kita ya walaupun seseorang itu matanya buta. Nilai perbandingan antara dunia yang fana dengan akhirat yang baqa. Ya, dalam pada itu surah ini juga kita diajar tabah menderita ya, insaf bahawa kehidupan di dunia ini bukan semata-mata menempuh jalan yang datar dan bertaburan dengan bunga. Okey. Jadi mati adalah suatu hal yang pasti sebab itu telah menempuh sebab mati pasti sebab kita menempuh kehidupan ya. Sesungguhnya Allah memperkuatkan dengan sultan kekuasaan iaitu hal ehwal yang tidak dapat diperkuatkan semata-mata dengan Al-Quran sahaja. Okey. Jadi demikianlah kesimpulan ya daripada surah Al-Hadid ya sedikit sebanyak yang dapat saya sampaikan dan saya saya nak berdoa lah sekejap ya Kak Lah. Kita nak berdoa dan kalau ada nak tambah boleh tambah selepas ini lah insya-Allah ya. Sila. Auzubillah. Boleh ya? Dah lambat dah saya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk, at-taqwa, ketakwaan, al-af al-afa, terjaganya kehormatan dan al-ghina, rasa cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesong hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami ampunan rahmat dari sisimu, limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpahkan pemberiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, sebarang kelemahan itu adalah kelemahan daripada saya mohon maaf ya, insyaallah. Jadi kalau ada siapa yang nak tambah lagi dipersilakan insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada sikit je kebetulan Ambo tengok. Gini, apa ni kita tengok pada ayat apa? Ayat 21 tu. Ayat 21 tu sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka'ardus samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Jadi sabiqu ila maghfirati, kalau kita tengok situ, kita tengok tu makna dia berlumba-lumba. Jadi berlumba-lumba situ biasanya kita faham, biasa berlumba ni maknanya kita dia ada orang hak apa, ada hak menang, ada hak kalah. Jadi kalau kita tengok banyak jugalah ambo duk perhati zaman-zaman sekolah-sekolah muda, kadang-kadang buat kita ni dia nak buat amal soleh ni kan, dia kalau boleh dia tak sibuk tahu kat orang. Jadi tak sibuk tahu kat orang ni bukan kata kerana dia takut dia riak, bukan. Dia nak suruh dia je boleh buat banyak. Dia nak suruh dia boleh buat banyak, biar orang lain tak boleh buat banyak pahala. Ada penyakit-penyakit lagu tu. Jadi ini di antara penyakit-penyakit syaitan belaka lah, produk-produk yang dia macam-macam syaitan ni. Jadi kalau situ dia sebenarnya di sini ni perkongsian bersamalah. Jadi maknanya kita ni sebenarnya sabiqu situ bukan kita berlomba di antara kita. Kita bukan berlomba di antara kita macam kita berlomba lari. Ada berlomba lari, ada orang menang, ada boleh nombor 1, boleh nombor 2, boleh nombor 3, ada hak tak boleh nombor kita kata. Hak ni kita ni sebenarnya kita berlomba dengan diri kita sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berlomba dengan diri kita sendiri supaya mu biar benar. Mu benar sehingga mu dapat maghfiratin min rabbikum. Biar pasti hidup atas dunia ni mu kira lah lagu mana, mu lari lah lagu mana, mu ikhtiar lah lagu mana, mu solat lagu mana pun, supaya mu ni pasti dapat keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dapat syurga. Tu. Dan Allah raya tu syurga ni supaya kita ni berlomba sungguh supaya kita dapat syurga, supaya dapat tiket syurga ni. Allah raya selalu arduha ka'ardus samai wal ard. Luahnya syurga mu kena capai ke mana-mana, biar mudah ke mana-mana. Jangan we tak ada lah. Jangan we tak ada lah mu ni. Bukan kata biar ada mu orang lain biar tak ada, bukan. Jadi bahasa apa? Arduha ka'ardus samai wal ard. Luahnya syurga ni seluah langit dan juga bumi, masya-Allah. Ada setengah ayat Allah kata as-samawati wal ard, 7 kala langit. Tak apalah, yang penting nak ayatnya surganya ada dalam ayat lain wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dalam ayat lain Allah ayat syurga ni seluas 7 kala langit dan bumi. Jadi maksud situ maknanya kita kena berlomba dengan diri kita sendiri dan kita pakat royak supaya orang lain boleh, biar boleh support kita boleh juga. Biar kita boleh, buat kita pun boleh berlaku. Jadi pasal setengah-setengah orang dia kira biar nak suruh boleh pahala banyak kaku, nak suruh boleh pahala banyak kaku, biar orang lain tak boleh pahala banyak belah mana. Sebagaimana atas dunia lah ni lah, nak kaya dia biar orang lain miskin, orang lain susah. Itu perangai. Jadi makna dia ada juga kesinambungan dengan ayat 9, ayat 16 mari. Mari 16 tu. Dan di sini Allah ayat, tak cukup lagi kau manusia ni biar jadi hati antaksya'a qulubuhum li zikrillah. Tak cukup lagi kau dengan nah-nah, dengan dalil-dalil, dengan banyak doa Allah rakyat. Allah rakyat, Rasul rakyat ni agar kita ni bagi tumpuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala masa hidup atas dunia. Dan wala yakunu kalladzina utul kitaba min
Jangan jadi sepawana buat ahli kitab lama dah Allah bagi ahli kitab ni Allah bagi lama dah kitab kepada dia. Dia buat sading. Dia buat sading, dia buat tak tahu. Sehingga fatala alaihimul amad. Tak jadi masa panjang duk week dia tu. Faqasat qulubuhum, akhir sekali hati dia tak guna kitab-kitab Allah jadi kerah. Jadi kerah hati wa katsirum minhum fasiqun, sehingga jadi orang yang tak jujur, orang yang buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah Ustaz, sedikit Ustaz. Sikit nak Ya. tanya Ustaz. Macam Ya, kita ya. buat amal ni kan, memang kita nak kejar-kejar nak kebaikan. Ya. Macam kita buat, macam orang Kelantan kata caketing, boleh ke caketing? Nak naik ke kita tu, kita caketing orang lain. Tak boleh lah tu. Sebab tu kita ni, sebab tu kita tak apalah dah bona tanya mau jawab adat sikit je. Tak apalah ambil sikit masa. Jadi gini. Sebab tu gapo-gapo ni Nabi SAW dulu ayat kita ni supaya kita selamat ni, kata Nabi SAW, aku tinggal kamu 2 perkara. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggal 2 perkara. Kitab Allah wa sunnah. Kitab Allah dan sunnah aku, kata Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok pada hadis Nabi SAW, kita tak boleh cakap orang ni sebab apa? Kita cakap orang ni artinya kita ni bukan orang berimeh. Bukan orang. Sebab apa? Kata Nabi, apa nama ni? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang tu dia tidak boleh termasuk dalam senarai orang berimeh kalau sekiranya dia tak boleh sayang ke orang lain supaya sayang ke diri dia sendiri. Contohnya, kalau dia nak orang ni mari tolong dia pukul 3 pagi, kalau dia susah pukul 3 pagi, dia nak orang tolong dia, maka dia juga bersedia lagu tu juga. Kalau orang minta tolong dia pukul 3 pagi, dia suka juga tolong. Dia nak orang bukan setakat tolong, kalau boleh tolong dengan suka, maka dia pun kena lagu tu juga. So, boleh tolong, dia tolong suka. Bukan kata tolong tapi berok dalam hati duk mengepek berapa gitu gini. Tak sila gitu. Jadi kita dengan orang lain, dengan puak kita, mana kita dengan orang lain lah lepas pada diri kita ni. Buat mula dengan keluarga dulu, sayang berapa semua, biar kita sayang sepuluh kita. Biar kita boleh buat kat orang supaya kita nak orang buat pada kita. Jadi kalau orang perangai lagu ni tak ada istilah caketing ni. Caketing mana moga dia tak sia orang caketing dia, sudah tentu dia pun tak boleh caketing orang. Itu tamu sikit abang nak tanya. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi ke sesiapa nak tambah lagi? Ada nak tanya soalan? Tak ada dah. Okey. Sebab dah masa pun dah lewat. Okey, Cikgu Mas. Terima kasih banyak Cikgu Mas. Kita jumpa lagi insya-Allah. Hari Sabtu ni silalah, hari Sabtu ni. Raya. Raya. Ni nak Cikgu Mak ni kena banyak lagi bersama kita ni Cikgu. Ini tahniah Cikgu. Terima kasih banyak, satu penyampaian yang bagus dan dia doakan membuka pintu hati kita semua sekali untuk mengamalkannya. Dan terima kasih Ustaz. Satu penjelasan baik daripada Ustaz hari ini. Tidak kita terus mengambil nanti. Terima kasih banyak. Nak tolak dah ni solat pukul 10 ni. Mari ya. Kita jumpa. Cikgu Mama. Biar ada belakang tu kai raya ni dusun. InsyaAllah kita jumpa Ustaz hari raya insyaAllah. Ya. Okey. Masih ada kapal layar untuk pergi. Terima kasih kepada semua dah. Okay. Terima kasih kepada Mama yang telah membimbing kami. Terima kasih kepada Puan Asana, dan terima kasih juga kepada Cikgu Masjiah ya. Okay. Maaflah kepada Mama dan Puan Sri Ainu sebab sekarang makan masa sikit. Apa beres. Okey. Dipersilakanlah masa yang ada kita guna. Okey, Puan Sri dan Mama teruskan dengan tahsin.